Lampu yang model ni korang nak gantung dekat tiang boleh, nak gantung dekat dinding rumah boleh. Kalau gantung dekat dinding rumah, korang boleh tampal terus dekat beam rumah macam ni. Sebab dia bagi bracket putih macam tu, mudah untuk korang gantung mana-mana. Yang ni lampu solar, lampu yang cas guna cahaya matahari. Korang kalau risau bil elektrik tinggi, pakai lampu macam ni. Tak payah nak risau untuk bayar bil elektrik yang mahal bila pasang lampu ni hari-hari. Bila korang pasang lampu ni, korang tak akan berkira untuk buka tutup lampu. Sebab waktu siang dia akan cas guna cahaya matahari. Waktu malam pula, korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Dia akan nyala dengan automatik. Bila dia detect gelap, dia akan nyala terus macam ni. Lampu yang model ni saya dah pasang dekat bahagian sini. Kalau korang tengok waktu malam, cahaya dia ni memang cerah tau. Kawasan luas macam ni pun dia boleh cover. Kalau yang model ni harga dia murah tau, tapi korang dapat lampu saiz besar, lampu LED pula penuh body lampu, lampu pula jenis pakai reflektor. Jadi cahaya dia ni memang cerah dan dia ada sensor. Kalau korang pakai mode sensor, dia akan nyala malap, dia akan nyala mode standby. Tapi bila dia detect ada benda bergerak dekat bahagian bawah lampu ni, dia akan terus nyala dengan full brightness. Jadi kalau korang nak pasang untuk detect apa-apa benda bergerak, pakai mode sensor. Tapi kalau korang nak lampu ni nyala terang sepanjang malam pun boleh, tak payah pakai mode sensor. Tepi sini saya pakai mode biasa saja. Dia boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Lampu pula terang. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, cek yang model ni, harga baloi. Korang boleh grab sekarang guys.